Ada 5 perkara yang mungkin anda guna setiap hari yang sebenarnya boleh menaikkan tekanan mata tanpa anda sedari. Saya Dr. Andrew Low, pakar bedah mata, dan hari ini saya ada satu pesanan yang sangat penting yang saya berharap semua orang boleh ingat sebelum terlambat. Nombor 1, krim steroid di sekitar mata. Ramai orang menggunakan krim steroid untuk eczema atau masalah kulit. Tetapi kulit di kawasan mata sangat nipis. Kalau steroid krim disapu terlalu dekat dengan mata atau digunakan berlebihan, steroid ini boleh diserap ke dalam mata dan menaikkan tekanan mata anda. Nombor 2, ubat titisan mata steroid. Ubat ini memang selalu digunakan untuk merawatkan radang dalam mata atau selepas operasi mata dan ianya sangat berkesan. Tetapi oleh sebab steroid dimasukkan terus ke dalam mata, salah satu kesan sampingannya adalah peningkatan tekanan mata, terutamanya jika digunakan tanpa pemantauan. Nombor 3, semburan hidung steroid. Ini biasanya digunakan untuk alahan hidung atau masalah sinus, secara amnya selamat. Tetapi jika digunakan dalam jangka masa panjang, ianya boleh memberi kesan kepada tekanan mata bagi sesetengah orang. Dan setakat ini saya dah sebut perkataan steroid banyak kali sebab steroid adalah salah satu punca paling biasa glaukoma sekunder. Yang perkara kelima, rasanya ramai yang tidak akan sangka pun. Nombor 4, ubat steroid makan. Ubat ini digunakan untuk merawat banyak penyakit dalam badan. Ianya memang ubat yang kuat, tetapi salah satu kesan sampingannya adalah tekanan mata boleh meningkat. Nombor 5, inhaler steroid untuk asma. Inhaler ini memang penting untuk banyak pesakit asma, tetapi kandungan steroid walaupun kecil masih boleh masuk ke dalam aliran darah dan dalam jangka masa panjang boleh memberi kesan kepada mata untuk segelintir pesakit. Jadi, jangan salah faham. Saya bukan mengatakan anda tidak boleh menggunakan ubat-ubat steroid ini. Dalam banyak keadaan, steroid ini memang penting untuk kita. Tetapi, mesej saya sangat simple. Kalau anda menggunakan apa sahaja ubat steroid untuk jangka masa panjang, pastikan anda membuat pemeriksaan mata dengan doktor mata. Sebab, bila tekanan mata naik secara perlahan-lahan, selalunya pesakit tidak ada simptom langsung. Dan jika dibiarkan lama, tekanan mata yang tinggi boleh menyebabkan kerosakan glaukoma dan kehilangan penglihatan yang kekal. Jadi ikuti video series ini sebab video yang seterusnya kita akan berbincang macam mana anda boleh mengetahui jika ubat yang anda beli mengandungi steroid ke tidak. Jumpa lagi di video seterusnya.